سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. إن القلوب إلى الحبيب تميل. إن القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل. إن القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل دليل 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 دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي حاضرين اعلموا علم اليقين. النبي حاضرين اعلموا علم اليقين. أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي من حضر النبي خير البشر. النبي من حضر النبي خير البشر. من دنا له القمر والغدا سلم عليه. من دنا له القمر والغدا سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات
الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا كنز أنادي يا خير هدي يكفي بعدي يا نور عيني كم ذا أنادي يا خير هدي يكفي بعدي يا نور عيني خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية جئت بالتوحيد جئت بالتوحيد جئت بالتوحيد التوحيد سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Masuk malam 18 apa sekarang? 18 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak baca kitab Wasiyatul Mustafa yang kita baca, tapi saya nak baca sedikit lah daripada kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Di sini disebutkan banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang mengiringi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses kelahiran baginda Nabi bersamaan dengan bermacam-macam peristiwa yang luar biasa. Antaranya disebutkan kan Nabi kita lahir pada dikenal tahun gajah. Tahun gajah 53 sebelum hijrah. Tahun 53 sebelum hijrah. Baik. Kalau diikutkan pada tarikh Masehi, kelahiran Nabi kita itu berlaku pada hari Isnin pada 20 April tahun 571 Masehi. 20 April tahun 571 Masehi. Itu kelahiran Nabi kita. 16 minit sebelum masuk waktu subuh. Mendekati waktu subuh 16 minit. Maknanya kelahiran Nabi kita itu hampir terbit fajar shadiq. Fajar kan ada dua, fajar kazib dan fajar shadiq.
Itu masuk waktu subuh. Baik, tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Kerana Abrahah menyerang kota Mekah. Dan ketika menyerang kota Mekah, sebelum masuk ke Mekah, dia merampas semua haiwan yang dia jumpa. Kambing, unta, kepunyaan penduduk Mekah dia rampas semua. Kemudian dia hantar utusan kepada orang Mekah. Tolong, siapa ketua kamu? Menghadaplah kepada Abrahah. Maka ditunjuklah datuk Nabi Sayyidina Abdul Muttalib. Menghadaplah Sayyidina Abdul Muttalib dengan Abrahah ni. Ketika dia nampak saja Abrahah, di sini disebutkan, nampak saja Abrahah, Allah bagi pada Sayyidina Abdul Muttalib yang membawakan dia punya kesan bekas daripada nur Nabi SAW, sehingga gajah yang paling besar itu tunduk kepada Abrahah, sehingga Allah memberi kepada gajah tadi untuk ucapkan kepada Sayyidina Abdul Muttalib, Assalamu ala nuril ladhi fi dhahrika ya Abdul Muttalib. Salam ke atas cahaya yang berada di belakang engkau wahai Abdul Muttalib, yang berada di belakang engkau. Jadi gajah ini kenal kemuliaan Sayyidina Abdul Muttalib. Bahkan Abrahah ketika melihat datuk Nabi, terus dia jatuh tersungkur. Melihat wibawanya datuk Nabi, aura di wajah datuk Nabi, jatuh tersungkur dia. Kemudian dia tanya, dia bangun, bahkan dia katakan jatuh tu, tersembam tu, dia angkat kepala dia itu sama dengan tapak kaki Abdul Muttalib. Angkat kepala, bangun, dia tanya, engkau ketua penduduk Mekah kah? Kata Abdul Muttalib, begitulah. Mereka anggap aku sebagai ketua mereka. Ada hajat apakah sebelum aku menyerang Mekah? Jadi datuk Nabi minta satu je. Aku minta segala harta kami dari kambing, unta yang kau rampas engkau kembalikan. Itu saja. Tak minta hak lain, minta hak tu je. Abrahah katalah, aku ingat engkau nak nego ke, sembang bincang jangan serang Mekah ke apa. Rupanya minta yang tu saja. Maka kata datuk Nabi SAW, ana rabbul ibil. Aku ini adalah pemilik unta. Aku ni tuan punya unta, tuan punya kambing, tuan punya haiwan saja. Wa inna lil baiti rabban hamahu. Dan sesungguhnya Baitullah, Kaabah itu, dia ada tuan, dia ada pemilik yang akan menjaganya. Itu bukan aku. Aku ni pemilik unta saja. Dan memang terbukti itu keyakinan Abdul Muttalib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga disebutkan antara kemuliaan lagi bahawa ketika mana Nabi lahir, lam yabqa sarirun limalakin min mulukid dunya illa asbaha mankusan. Tidak tersisa satu singgasana raja pun di atas muka bumi ini, melainkan semuanya terbalik. Menunjukkan bahawa tidak ada yang dapat menandingi. Ini bukan sembarangan orang ini. Ini Sayyidul Muluk, pemimpinnya para raja, pemimpin semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil syiqaqi. Bahwasanya Nabi kita SAW itu adalah semulia-mulia makhluk secara mutlak. Secara mutlak itu tuan-tuan faham, secara mutlak. Makhluk ini semua selain Allah. Syurga, neraka, Sidratul Muntaha, Arash, apa lagi, kursi Allah. Semua itu makhluk. Telaga Kausar, semua itu makhluk. Maka semulia-mulia makhluk adalah Nabi kita SAW. Kita beruntung sebab apa? Kita ini adalah umat Nabi SAW. Sebab apa? Para umat-umat yang lain, mereka akan mencari Nabi mereka. Dan Nabi mereka kata, kami pun belum tentu lepas. Pergilah kamu cari orang lain. Cari-cari, jumpalah, barulah jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj, disebutkan bahawa ketika mana Nabi melepasi Sayyidina Musa AS, terdengar tangisan daripada Sayyidina Musa. Tanya, malaikat Jibril tanya, wa ma yubkika ya Musa, apa yang membuat engkau menangis wahai Musa?
Kata Sayyidina Musa, abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di. Aku menangis kerana ada seorang pemuda yang lahir selepas aku. Dia diutus menjadi rasul selepas aku. Umatnya lahir selepas umat aku. Tetapi aku dan umatku tidak boleh masuk ke dalam syurga sebelum pemuda itu bersama umatnya lebih dulu masuk dalam syurga. Maknanya Nabi Muhammad bersama umat Nabi lebih dulu masuk dalam syurga, barulah Nabi-Nabi yang lain. Kata Sayyidina Musa, aku ni kalau setakat pemuda tu saja masuk, tak apa. Dia kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Kalau dia masuk lebih dulu tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya, dia dan umatnya lebih dulu masuk dalam syurga, barulah aku dan umatku diizinkan untuk masuk dalam syurga. Pernah ditanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mata kunta nabiyyan, bilakah Tuhan ini menjadi nabi? Kata Nabi kita, sabda Nabi, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku menjadi nabi ketika Nabi Adam itu masih lagi berupa ruh dan jasad. Maksudnya belum lagi Nabi Adam belum lagi diciptakan, Allah sudah memilih Nabi kita sebagai Nabi. Dalam lain hadis Nabi kita bersabda, inni indallah la khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku ini di sisi Allah adalah penutup para Nabi. Wa inna Adama lamunjadilun fi tinati. Sedangkan Nabi Adam itu masih lagi berupa tanah liat. Nabi Adam belum lagi diciptakan, Allah sudah menjadikan Nabi kita sebagai penutup para Nabi. Maknanya Nabi kita sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul lebih dulu sebelum makhluk Allah ini diciptakan. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan juga diriwayatkan ketika mana Sayyidah Aminah dia merasakan nak melahirkan. Sayyidah Aminah sepanjang mengandungkan Nabi tak pernah merasakan sakit sama sekali. Tak pernah merasakan sakit sama sekali. Rasa macam mana perempuan yang mengandung, dia rasa letih apa semua, dia tak merasakan sama sekali. Dia tahu dia mengandung, itu saja, tapi tak merasakan sakit langsung. Bahkan disebutkan, kata Sayyidah Aminah, aku didatangi oleh beberapa orang memberitahukan kepada aku, engkau sedang mengandungkan, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Engkau sedang mengandungkan sayyidil alamin, penghulu sekalian alam, wa khairil bariyah, dan semulia-mulia makhluk. Ini kalau nak cerita tentang kelahiran Nabi tak cukup, tuan-tuan perempuan. Dia malam bulan pertama, bulan kedua, dia cerita daripada awal proses macam mana ayahanda Nabi menikah dengan ibunda Nabi. Kemudian bulan pertama, bulan kedua kan ayah Nabi wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian macam mana berita sampai, kemudian ibunda Nabi dihibur, didatangi oleh Nabi Adam alaihi salam, menghibur ibunda Nabi, jangan takut wahai Aminah, jangan khawatir, jangan cemas, engkau sedang mengandungkan penghulu sekalian manusia. Dan setiap bulan itu dihantar, Allah menghantar utusan untuk menghibur ibunda Nabi. Terus sampailah Nabi kita dilahirkan oleh ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, iftahu abwabas samai kullaha wa abwabal jinan. Malam ini malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat, bukalah pintu-pintu langit dan semua pintu syurga. Buka semua. Wa ulbisati syamsu yawma idzin nuran 'azima. Dan pada waktu itu matahari bersinar cukup terang. Hari itu bersinar cukup terang. Bahkan Allah mengizinkan tilkas sanata li nisa'id dunya ay yahmilna dhukuran karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengizinkan untuk wanita dunia semuanya pada tahun itu untuk mengandungkan lelaki. Siapa yang nak anak lelaki, tahun itu dapat. Sebab apa? Kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tuan-tuan perempuan, Nabi kita lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Min karamati ala rabbi anni wulidtu makhtunan. Antara kemuliaanku yang diberikan oleh Tuhanku, aku lahir dalam keadaan sudah dikhitan.
walam yara ahadun sawati, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat aurat aku. Nabi kita lahir dalam keadaan sudah dikhitan dan sudah terpotong tali pusat, dan bukan seperti kanak-kanak yang lain lahir dia ada calit dengan darah sebagainya, tu kotak dengan darah dan sebagainya. Tak, Nabi kita lahir dalam keadaan bersih. Ini tak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung tak mustahil. Sebab apa? Allah boleh membuat Nabi Isa lahir tanpa ayah. Allah boleh membuat unta Nabi Saleh keluar dari batu tanpa ayah, tanpa mak. Unta tu tak ada ayah, tak ada mak, lahir dari batu, keluar dari batu. Tak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan Nabi kita lahir atas dari pusat pada bahagian sebelah kiri, di sebelah kiri, atas di pusat. Kalau nabi-nabi yang lain bawah pada pusat, tapi bukan di rahim. Itu ada yang mengatakan begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan Nabi lahir seperti mana orang kita-kita inilah yang lahir pada jalan yang biasa. Tapi Imam Malik mengatakan bila kita sebut alah Nabi lahir pun jalan tu jugalah, keluar kot tu juga, dengan maksud menghina, kafir serta merta, na'udzubillah. Dia boleh dihukum bunuh. Bahkan Imam Malik mengatakan bahkan sampai pada satu tahap bila ada orang bekerja, dia bekerja sebagai pengembala kambing. Orang tanya, hang kerja apa? Aku ni kerja macam Nabi kerja lah. Nabi pun kerja bela kambing ya, aku pun sama lah. Dengan tujuan menghina, kafir. Paling kurang fasik. Dia boleh dihukum bunuh, kata Imam Malik, mazhab Imam Malik. Sebab apa? Merendahkan martabat Nabi SAW. Maka segala kekurangan mustahil dinisbahkan kepada Nabi SAW. Segala kekurangan. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar qasidah lagi. Baik, kita penutup pun qasidah. Kita bagi mai dorang kena seorang satu qasidah aja cikgu nak. Seorang satu. Jadi tadi bawa seorang, ni seorang satu. Bawa lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ya Imam Rusli ya Sanadi, Anta Babullahi Mu'tamadi, Fabi dunya ya wa akhirati, Ya Rasulullah qul biyadi, Ya Imam Rusli ya Sanadi, Anta ba'dallahi mu'tamadi, Fabi dunya ya wa akhirati, Ya Rasulullah qul biyadi, qasaman minna al-mihina man wafa wa saqim sawa, faghla'il kawnayni anka siwa, Ubba mawla al-'urbi wal-'ajami, Ya Imam Rusli ya Sanadi, Anta ba'dallahi mu'tamadi, Fabi dunyaya wa akhirati, Ya Rasulullah qul biyadi, ma ra'at 'aynun wa laysat tara mithla Taha fil wara, bashara khayru man fawqa sara, tahirul aqlam
الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja tidak memilih baginda Nabi lahir pada bulan-bulan yang hebat yang dikenal dalam kalangan bangsa Arab, seperti bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, yang dalam dia ada hari Arafah, ada hari raya, ada hari Arafah. Tidak Allah sengaja, tapi Allah membuat baginda Nabi lahir dalam satu bulan yang tak dikenal pun dalam kalangan bangsa Arab. Bahkan orang Arab menganggap Rabiul Awal itu sebagai bulan yang penuh dengan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara sial. Allah memilih Nabi kita lahir dalam bulan itu supaya tidak dianggap Nabi kita ini menumpang kemuliaan pada malam-malam yang lain, pada bulan-bulan yang lain. Dan Allah pun memilih Nabi kita lahir pada malam Isnin, bukan pada malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, bukan, tapi pada malam Isnin, pada hari Isnin. Supaya apa? Supaya kalau disebutkan hari Isnin, kita tahu hari kelahiran Nabi. Disebutkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Sehingga disebutkan dalam satu syair, fal qadru wal a'yad wal mi'raju min hasanati killati baharnal a'yuna. Adapun malam Lailatul Qadar, malam hari-hari raya, hari raya Zulhijjah, hari Idul Adha, hari raya Idul Fitri, kemudian malam Isra wal Mi'raj, itu semua adalah disebabkan keberkatan, kebaikan engkau wahai malam Isnin. Jadi semua itu berpunca daripada malam Isnin, iaitu malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tadi saya sebut, semulia-mulia makhluk adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan sebab kelahiran Nabi, nescaya kita tidak ada malam Lailatul Qadar, kita tidak ada malam Isra Mi'raj, kita tidak ada malam hari raya yang lain. Semua itu disebabkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin. Wastumbi'a yaumal Itsnain. Nabi kita diangkat menjadi nabi pada hari Isnin. Wa tuwfiya yaumal Itsnain. Dan Nabi kita wafat pun pada hari Isnin. Beza lahir Nabi dengan wafat Nabi hanya pada waktu sahaja. Wafat Nabi di kemuncak waktu duha. Kemuncak waktu duha. Maka ada yang tanya, kenapa? Kan sama. Lahir Nabi dan wafat Nabi sama. Ini pada hari yang sama. Jadi kenapa yang kita peringati hanya kelahiran sahaja? Maka dijawab oleh para ulama, bila ada dua perkara yang berlaku dalam waktu yang sama, maka diutamakan yang membawa kegembiraan. Dan tentunya dalam hal ini yang membawa kegembiraan adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana diriwayatkan, ada para sahabat riwayatkan bahawa ketika mana Nabi sampai ke kota Madinah, kota Madinah itu menjadi terang, dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, yang bercahaya.
Ketika mana Nabi wafat, Madinah itu menjadi suram, jadi gelap. Sahabat pun tak tahu nak buat macam mana. Nabi kita tu terang. Bahkan sebelum Nabi sampai ke satu tempat, cahaya Nabi lebih dulu sampai ke tempat itu. Ini kemuliaan Allah bagi pada Nabi SAW. Kemudian wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yawm al-Itsnain. Nabi kita keluar berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu peristiwa itu berlaku pada hari Isnin. Kemudian wa qadimal Madinah yawm al-Itsnain. Nabi kita sampai ke Madinah pun pada hari Isnin. Dan kemudian wa rafa'al hajar al-aswad yawm al-Itsnain. Nabi kita peristiwa Nabi kita mengangkat hajar aswad. Nabi kita angkat dengan tangan Nabi, Nabi kita letak di tempat yang asal. Itu juga berlaku pada hari Isnin. Itu tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya dulu ketika umrah bulan 10 tahun lepas, umrah dengan Habib Muhammad, beliau tunjuk pada saya, di pintu itulah Nabi kita masuk nak angkat hajar aswad. Kan dia kata siapa yang masuk daripada pintu tu, kita bagi dia, dialah yang berhak untuk angkat hajar aswad, letak di tempat yang asal. Itu Habib Muhammad tunjuk pintu itulah Nabi kita masuk. Tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan tawaf tu di bawah, tuan-tuan tahu rumah Sayyidatina Ummu Hani di mana? Rumah Sayyidatina Ummu Hani itu di sekitar Babul Umrah. Ada Babul Umrah tu kan? Kaabah tu. Nampaklah, kita nampak tulisan Babul Umrah, di situ rumah Sayyidatina Ummu Hani. Yang mana Ummu Hani ini saudari kepada Sayyidina Ali. Dia masuk Islam selepas Fathu Makkah. Dia kata, kuntu asma'u qira'atan Nabi wa ana ala arishi. Aku mendengar bacaan Nabi sedangkan aku berada di atas katiku. Maknanya Nabi kita dibaca Al-Quran dengan suara yang lantang, yang kuat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam riwayat Imam Ibnu Katsir menambahkan wa fihi araja bihi ila sama. Dan pada hari Isnin juga Nabi kita Isra dan Mi'raj. Naik ke langit pertama, kedua, terus sampai ke tempat yang hanya Allah sahaja yang tahu. Nabi kita melihat Allah bila kaifin walan hisar. Tidak ada bagaimana, dengan tanpa bagaimana dan tidak terbatas. Macam mana Nabi kita tengok Allah? Tak ada macam mana. Atau akal kita tak sampai. Okey, kita buat perumpamaan mudah. Tuan-tuan, dalam diri kita ada nyawa, ada roh. Adalah, tak duduk sini lah kita. Tak duduk sini. Tak duduk sini. Ada duduk sini. Macam mana roh kita? Wah, kita tak tahu. Orang cubit kita, kita rasa sakit. Kita yakin rasa sakit tu ada. Macam mana rupa rasa sakit tu? Hak tu pun kita tak boleh nak hurai pun tak boleh. Macam mana dengan Tuhan yang menciptakan segala hal itu? Angin, kita yakin angin ada. Kita ada rasa angin ni. Angin orang tangkap dalam belon apa semua, dalam tayar semua ada angin. Macam mana rupa angin? Wujud angin tu macam mana? Ini tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati, macam mana dengan Tuhan yang menciptakan angin tadi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu mukjizat kedua terbesar bagi diri Nabi SAW. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Isra Mi'raj. Maka dikatakan oleh para ulama, malam kelahiran Nabi itu untuk umat Nabi. Adapun Isra wal Mi'raj itu untuk Nabi sendiri. Allah nak hibur Nabi kita yang kesedihan. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, wattafaqu annahu wulida yaumal itsnain fi syahri Rabiul Awwal. Dalam syarah Sahih Muslim, semua ulama bersepakat bahawa Nabi kita dilahirkan pada hari Isnin di bulan Rabiul Awwal. Itu. Jadi ahli falak berbeza pendapat lah. Ada yang mengatakan pada 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada 10, ada yang kata pada 9, ada yang kata pada 8, sebagainya lah. Itu khilaf. Tapi semua sepakat pada hari Isnin, pada hari Isnin bulan Rabiul Awal. Itu semua sepakat. Berbeza tentang tarikh sahaja. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ni kita kena buat apa banyak? Paling kurang cerita tentang Nabi, selawat banyak pada Nabi. Kalau bulan Maulid pun tak baca selawat, malah kurang dari 100 kali, macam mana? Yang mana dengan bulan yang lain? Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu dipanggil dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan malah nak baca Quran. Bulan yang lain macam mana? Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, malas berselawat pada Nabi. Bulan yang lain macam mana?
malas baca sirah tentang Nabi, bulan yang lain macam mana? Ini tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita, inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya selawat yang kamu baca itu sampai kepada aku. Disampaikan oleh malaikat kepada aku. Ada sahabat tanya, wa kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana selawat itu dapat sampai kepada engkau wahai Rasulullah sedangkan engkau telah meninggal? Dan orang meninggal ini dimakan cacing tanah apa semua yang tu hancurlah. Kemudian Nabi kita bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi dari memakan jasad para nabi. Jasad para nabi masih elok, masih utuh, tidak hancur. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha wakkala biqabri malakan. Allah melantik, menugaskan satu malaikat yang berdiri di dekat kubur aku. Malaikat itu Allah bagi pada dia a'tahullah asma'al khalaiq. Allah bagi pada dia nama ke semua makhluk. Allah bagi pada malaikat tadi. Fala yusalli alayya ahadun. Tidak ada seorang pun yang berselawat ke atasku melainkan malaikat tadi akan sampaikan, wahai Rasulullah, fulan bin fulan. Nama dia nama orang tua dia. Dia berselawat kepada engkau hari ini 10 kali misalkan. Hari ini 100 kali. Hari ini 1000 kali. Hari ini 20,000 kali contoh. Sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membalas ucapan selawat yang diucapkan oleh si hamba tadi. Dikatakan satu selawat dibalas dengan 10 selawat. 10 rahmat Allah bagi. Kalau 10 rahmat tu Allah bagi satu ya. Dalam dunia ni Allah bagi lala tu juga. Satu rahmat itu cukup untuk kita hidup kita ni sampai mati nanti. Itu baru satu. Macam mana dengan yang 9 tadi? Itu kalau 10. Kalau setiap hari dia berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini satu-satunya amalan yang Allah buat. Allah suruh kita sembahyang, aqimus solat, dirikan solat, kemudian tunaikan zakat, puasa Ramadan. Mustahil Allah puasa, nak puasa apa? Allah tidak makan, tak minum, tidak tidur, tidak menikah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua itu bagi Allah. Macam mana Allah nak puasa? Allah suruh kita solat, mustahil Allah solat, dia Tuhan. Allah suruh kita bayar zakat, mustahil Allah bayar zakat. Semua yang ada atas muka bumi ini semua dia punya. Tapi untuk selawat Allah kata, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat, bacakanlah selawat dan ucapkanlah salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Nabi kita bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku untuk orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umat aku. Siapa dia tu? Kita ni lah. Kita, siapa di sini yang berani jamin dia confirm syurga? Angkat tangan. Ustaz, saya confirm syurga Ustaz. Angkat tangan. Kalau siapa berani jamin lah. Kita tak yakin tuan-tuan. Amalan kita ni tak banyak. Kita tahu kita ni lalai. Dalam sembahyang kita tengah menghadap Allah tu pun berapa peratus sangat. So sembahyang 10 minit, waktu dia 10 minit tu berapa minit sangat kita ingat pada Allah. Di samping itu kita tahu kita lalai, kita sedang kita lalai. Tapi samping itu kita tetap mengharapkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini boleh kita dapatkan dengan kita hubungkan hati kita dengan kekasih Allah. Kata Allah, qad ittakhadtuka habiba. Wahai Muhammad, aku telah jadikan engkau sebagai kekasihku. Kalau Rasulullah kasih kepada kita, takkan Allah tak kasih kepada kita? Pasti Allah kasih kepada kita. Dan itunya insya-Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar qasidah atau selawat penutup. Dua-dua lah, salah satu awal lagi. Baik, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi al-faqiru ilayka ya وأنت عني
أنا الفاخر إليك يا روح وأنت عني يا عاشق المصطفى أبشر بنيل الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا وطاب وفد المنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد لنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا عمنا من فضله عمنا 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 وطاب ظلنا قد راق كأس الصفا وطاب ظلنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وظلنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Semoga Allah memberikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi wa rujwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim bilana tibaa nabiyikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabiyikal amin wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.